Dia sombong, dia riak, dia takabur. Pada ayat 32 hingga ayat 44 ni menceritakan tentang kisah pemilik dua kebun. Dia seorang yang kaya tetapi dia sombong dengan kekayaannya. Dia lupa bahawa harta tersebut harta pinjaman daripada Allah semata. Yang mana dikatakan dekat sini, واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Kisah ni buaya tentang seorang yang kaya sombong. Dia pun merasa riak dengan kekayaannya. Padahal dia lupa bahawa kekayaan itu bukan daripada usahanya semata-mata. Tetapi kekayaan yang dia peroleh pada hari ini adalah daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ibu ayah dengan kisah. Ibu ayah pernah dengar tak kisah tentang Qarun? Kita cakap seharian kan harta karun. Aku nak cari harta karun, harta karun. Yang dimaksudkan dengan Qarun itu adalah seorang pemuda pada zaman Nabi Musa di sebuah negara Mesir, dan negeri itu ibu ayah ada sebuah istana. Istana tu asalnya 6 tingkat. Dan istana itu milik kepada Qarun. Dulunya sangat miskin, tetapi dia seorang yang alim beriman. Dia sangat rajin melakukan ibadah, rajin berdoa kepada Allah, tetapi dia miskin. Dan dia juga merupakan sepupu kepada Nabi Yusuf ke Nabi Musa, saya lupa antara dua Nabi itu. Qarun ni ketika dia miskin, dia alim, maka dia pun memohon pertolongan kepada Nabi tersebut supaya Nabi tersebut mendoakan kepada Allah untuk memberi harta yang sedikit kepada Qarun. Tiba-tiba dengan izin Allah, Qarun ni dia memiliki harta yang banyak sekali. Dan dikatakan ulama, Qarun ni ibu ayah dia memiliki istana 6 tingkat. Dia mempunyai 2 bakul anak kunci, dan setiap satu anak kunci itu mewakili 10 gudang. Jadi bayangkan ibu ayah, berapa bakul yang dia ada dan berapa anak kunci yang dia dapat, dan kali lagi dengan 10 gudang setiap satu anak kunci. Allah bagi harta dekat dia, tiba jadi orang yang paling kaya, dan satu dia silap dia. Dia lupa bahawa harta yang dia ada hari ini adalah milik Allah, dan dia menyangka harta-harta itu adalah milik dia selama-lamanya. Bila mana dia riak, dia takabur, dia sudah lagi tidak melakukan ibadah, maka bila tiba masanya Allah benamkan semua harta dia, sehingga kan ibu ayah harta-harta milik Qarun itu menjadi sebuah tasik. Cuba search tasik Qarun dan baca kisah mengenai kisah tasik Qarun dan istana Qarun tersebut. Pengajarannya yang kita dapat daripada surah Al-Kahfi ini adalah harta dunia ni ibu ayah, harta yang kita ada di dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Apa saja yang kita ada di sini, kita kena ingat bahawa semuanya pemberian Allah dan jangan sombong.